Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid SK Seri Permai yang cikgu kasihi. Alhamdulillah, hari ini kita diberi peluang untuk menimba ilmu dan menjadi insan yang lebih baik. Ingatlah, setiap hari adalah peluang baru untuk kita belajar, mencuba dan membina masa depan yang cemerlang. Cikgu tahu belajar bukan mudah. Orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi yang tidak berhenti mencuba. Kamu semua bijak, hebat dan cikgu yakin kamu semua mampu capai kejayaan, asalkan kamu berusaha, berdisiplin dan tidak cepat mengalah. Jangan lupa juga, adab itu penting. Orang yang beradab akan lebih disayangi dan mudah berjaya. Bila kita hormat orang, jaga tingkah laku, dan saling membantu, ilmu akan lebih mudah diterima dan berkat. Kamu akan menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Oh ya. Sebelum cikgu terlupa, cuba teka siapa nama cikgu. Okey, selamat belajar ya.